Taman Masuri memilih topik penyu dan juga Universiti Malaysia Terengganu sebagai topik perbincangan video infografik kami. UMT dan Penyelidikan Sains Marin, Biologi Laut dan Pemeliharaan Penyu tidak mungkin dipisahkan. Jom ikuti kami untuk mengupas tentang spesies ini yang menjadi nadi samudra yang melambangkan identiti negeri Terengganu. There's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place. Berikut adalah 7 jenis penyu yang terdapat di dunia. Green sea turtle, olive ridley, loggerhead, flatback, kempt ridley, leatherbird ataupun penyu belimbing. Penyu adalah sejenis reptilia lautan. Penyu boleh dibahagikan kepada jenis bercangkerang keras dan jenis bercangkerang lembut. Penyu belimbing yang terdapat di Terengganu merupakan satu-satunya spesies penyu jenis bercangkerang lembut. Perkataan penyu dijejak dari akar bahasa Proto-Austronesia penyu yang bermaksud spesies penyu hijau. Mengikut kajian yang telah dijalankan, penyu didapati telah wujud semenjak akhir zaman Jura, iaitu 145 sehingga 208 juta tahun ketika dinosaur masih ada. Sedikit fakta tentang penyu. Adakah penyu laut tidur? Ya, penyu laut juga tidur. Tempoh tidur mereka sangat panjang, mencecah sehingga 11 jam sehari. Penyu laut diketahui mampu menahan nafas selama berjam-jam ketika tidur. Mereka memerlukan masa tidur yang panjang dengan setengah spesies tidur sehingga 11 jam sehari. Penyu yang lebih tua tidur di antara batu, di dasar laut atau di atas terumbu, manakala penyu muda dan anak penyu tidur berhampiran permukaan air. Penyu mampu menahan nafas 4 hingga 7 jam ketika tidur dan menahan nafas biasa antara 45 hingga 60 minit tanpa tidur. Apakah sebenarnya yang menjadi ancaman kepada penyu? Yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, pukat nelayan, pencemaran, kehilangan habitat pantai dan juga pengumpulan telur penyu. Sebagai penghuni bumi yang bertanggungjawab, apa yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan spesies ini? Jangan kejar, pegang atau beri makanan kepada penyu. Jangan membuang sampah di kawasan pantai dan laut. Kutip sampah di kawasan pantai dan jangan beli atau makan telur penyu. Okey, Tania, projek kamu sangat bagus dan menarik. Projek ini menunjukkan kefahaman yang jelas tentang haiwan yang telah pupus dan dapat membantu terutamanya murid tahun 6 untuk lebih memahami topik pemeliharaan dan pemeliharaan. Di samping itu, projek ini dapat memberi pendedahan awal kepada murid-murid lain yang cikgu pasti ramai murid-murid yang tidak mengetahui tentang haiwan-haiwan yang telah pupus. Sedikit sebanyak projek ini dapat membantu mereka untuk mengetahui tentang haiwan-haiwan yang telah pupus. Berikut dikongsikan beberapa imej yang menunjukkan kesengsaraan penyu hasil daripada kerakusan manusia dan juga sikap tidak bertanggungjawab manusia. Fokus kajian di UMT ialah hidupan marin, biodiversiti, terumbu karang, ekologi bakau dan pemeliharaan. Universiti nombor 1 di Malaysia bagi bidang marin dan freshwater biology. Selain itu, UTM mempunyai stesen penyelidikan di Bidong, Setiu dan Redang serta kapal penyelidikan. Hebat kan? Berikut ialah contoh program berkaitan marin dan penyu yang pernah dianjurkan oleh Universiti Malaysia Terengganu UMT dengan beberapa institusi lain. Program-program ini biasanya melibatkan penyelidikan, konservasi, pendidikan dan kesedaran masyarakat. Antaranya ialah kem si penyu untuk murid sekolah, program sukarelawan penyu iaitu program sukarelawan membantu penyelidik menjaga sarang penyu, program pelepasan anak penyu ke laut yang bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan penyu dan biodiversiti marin.
Run with Penyu, program larian amal dan kesedaran yang mempromosikan pemuliharaan penyu, dan kempen Bring Our Turtles Back, iaitu kempen kesedaran kepada masyarakat tentang kematian dan ancaman terhadap penyu. From a vision, we rise with purpose. Empowering minds, nurturing talent, and inspiring innovation. Our research drives change from coastal communities to global sustainability. Today, we stand proud, symbol of our commitment to excellence. UMT, building talent, serving community, creating a sustainable future. Ayo bersama dengan UMT kita selamatkan penyu kita.